Okay. One time only, Okay. La ilaha illallah. Jangan kunyah, lang, jangan. Gerak lidah sahaja. La ilaha illallah. Lepas tu jangan senyum. La ilaha illallah. Macam-macam style. Ya subhanallah. Maha suci Allah yang menciptakan. Okey? Dan satu lagi, jangan sampai sebab nak control, nak sampai dekat hak tu nak kena dhammah. Dah start macam ni dah mula-mula. Kan? La ilaha illallah. Tiba-tiba tu turun ke bawah. Ikut betul-betul panduan mulut saya. Tamam? Tamam. Tamam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sejuk pula rasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jadi orang putih pula. Kan? La Muhammad Ra. Tak nak ra itu. Ra. Bukan rahang saya sebut yang ra kan. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Dia jangan Muhammad. Ada dengung. Kan? Selain daripada dengung, bibir mulut jangan ketak. Jangan. Okey? Jangan ketak bibir mulut. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Okey, siapa dengar apa yang saya dengar? Ra ram putih kena terapung. Tak boleh kena pangkal permulaan langit. Ra Arab kena langit. Okey, beza ra ram putih tak kena lelangit. Betul. Ya, ada boleh menyambut alhamdulillah. Kan? Ra Arab kena lelangit. Ra kena. Okey, sekali lagi. Last. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas tu sampai saya baca tu, bagilah muka tu ada aura sikit. Ini la ilaha illallah. Tak boleh. Ibu-ibu tolonglah betulkan yang biasa kita buat muka kita tu. Ubah diri demi Allah. Kan? Bagilah murni betul-betul taman syurga ni. La ilaha illallah. 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 Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad kan? Muhammad. Satu dengung kat situ. Dal tu ada. Dal tu waqaf ada. Ada qalqalah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah.
Ni nak kena jumpa 1000 kali lagi. 1000 kali lagi nak kena jumpa. Pasal apa? Pasal duk Muhammad Rasulullah. Tak ada, dhammah tu tak ada. Oh, duk oleh gitu. Duk oleh. Okey? Sambung. Okey, ibu-ibu. Selawat dah. Andalus dah. Baca surah cerita dengan nikmat Allah pun dah cerita dah. Cerita pasal rahmat Allah yang pada orang yang tidak beriman, kasih sayang Allah yang luas, dah cerita dah. Cerita kasih sayang Allah pada orang yang beriman pun dah cerita dah. Tahlil pun sudah. Tahlil tu apa? Hak tadi itulah. La ilaha illallah tahlilan. Itu la ilaha illallah. Kita kan tak tahu bahasa Melayu kita, ada orang yang tak tahu. Dia ingat tahlil tu pergi kat orang mati je. Tahlil itulah la ilaha illallah. Tahlil. Tak bergerak pula kerusi ni. Baik, ibu-ibu yang cantik rupawan, permaisuri syurga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Okey. Ready? Sekarang senyum dekat kawan sebelah dulu. Kawan sebelah tu tengok. Orang tu senyum ke tidak? Ke dia tengok macam ni je? Jangan senyum ni tak buat. Saya nampak tau. Kalau saya sebut je lagi, saya takut dia tiba sakit jantung. Kan? Sebab tak sedar. Wajah sendiri tu tak sedar. Betul tak? Kena tengok. Macam tengok betul-betul kawan sebelah tu. Tengok sebelah, tengok belakang. Nampak ada orang buat muka perat? Cuba tengok Cik Juliana. Tu pusing ke belakang tengok. Ada tak? Ada tak? Belakang itu saja. Tengok lagi. Tengok lagi. Mata kita kan Allah bagi boleh tengok. Amboi duk tengok makcik Sapiah je ni. Nama makcik tu? Pemaisuri Greek. Wartawan Greek. Okey. Baiklah ibu-ibu yang comel, barakallahu fikunna. Oh, Telekung Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu yang sangat cantik dan comel. Amin. Okey. Sekarang kita nak baca surah Al-Fatihah. Lepas tu kita boleh berhenti rehat 3 saat. Taklah. 5 minit. Tak cukup. Berapa minit perlukan untuk angkat badan daripada kerusi dan masuk ke grup? Seminggu? Berapa minit? Tak dengar. Pandai-pandai lah kira sendiri. Yang ringan jangan cakap. Yang ringan boleh bangun cepat. Kan? Saya pun berat. Nak bangun pun Allah. Kan? Pinggang berasa, lutut berasa. Kan? Baiklah. Baik, kita mula dengan Ya Rabb ma fi ghairak. Apa makna Ya Rabb ma fi ghairak? Apa makna Ya Rabb ma fi ghairak? Baik. Bila cik baca, ibu-ibu tengok mulut cik. Bila ibu-ibu baca, ibu-ibu letak cermin ibu-ibu kat depan tu. Tengok sama tak bergerak macam mulut cik. Surah Al-Fatihah kan dah hafal? Betul tak? Betul. Masya Allah, la quwwata illa billah. Baiklah. Okey, siapa nak tarik nafas siap-siap. Ya Rabb, ma fi ghairak ya Allah. Kita mula dengan muka surat 1.
Apa perkataan pertama yang ibu-ibu nampak? Muka surat 1. Huruf hijaiyah silap Muka surat saya silap. Saya tengok dalam ni. 7.